Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So dalam video kali ni saya nak tunjukkan cara saya sorokkan wire dashcam ni. Sekarang ni korang lihat, nampak wire ni dia macam ni lah, dia nampak. Saya just selit dekat belakang monitor ni, terus pergi bawah ni, lepas tu cucuk je lah kat USB port ni kan. Jadi sekarang saya nak sorok wire ni supaya nampak kemas sikit lah. Ok, saya akan sorok masuk bawah bumbung atas ni. Lepas tu saya akan selit kat sini, dan saya akan buka getah ni, sorok wire yang A-pillar ni. Kemudian ok, terus masuk wire tu bahagian dalam ni, dan saya akan lalukan wire bawah ni lah. Bawah ni lalu, kemudian saya akan keluar wire tu dekat sini, terus connect dengan USB-C ni lah. Alright, itu cara mudah lah, tak perlu nak pening-pening kepala buka dashboard ni apa semua kan. Buat sendiri pun boleh. So jom tengok macam mana saya buat. Ok, first kita buka getah ni, just tarik saja. Ok, nampak ada ruang ni, korang boleh masukkan dah kabel tu celah ni kan, terus masuk sana. Ok, ni kabel daripada dashcam kabel ni kabel panjang, so kita nanti kena lipat lah, ataupun lilit sikit supaya dia pendek lah, nampak ni. Kalau ikut tepi tadi nampak dia panjang kabel ni. Ok, yang ni kita just selit ni. Ok, korang just tampal lah benda ni supaya wire ni tak bergerak-gerak, dan kita selit dalam ni. Ok, korang guna price tool ni untuk tolak kabel ni supaya masuk ke dalam. Ok, untuk bahagian bilasi ni kita just buka sikit je, lepas tu kita selitkan lah wire. Ok, kita just tarik sikit je, jangan tarik semua, untuk kita masukkan wire ni je. Alright, tengok dah masuk kan. Jadi kita tolak balik, pasang balik. Make sure tak ada wire yang terkeluar Alright. Ok, bahagian ni jom kita masukkan wire ni sampai bawah ni. Ok, ni kepala USB A masuk sini. Lepas tu nanti kita rubber lah bawah dashboard tu, tarik sampai ke tengah. Ok, kita pintu dah pasang. So sekarang kita uruskan wire ni lalu bawah tu. Lepas tu nanti dia keluar kat sini dah. Dia keluar kat sini, kita pasang ni, terus pergi kat sini. Ok, jadi korang just lalukan wire ni dekat bawah ni lalu atas steering column ni pandai-pandai lah selitkan
kabel ni supaya dia kemas lah dekat bahagian bawah ni. Ok, saya gunakan ni lah USB charger ni, cucuk dekat power outlet 12 volt ni. So kita letak macam ni. Alright, yang ni saya akan lalu sini. Nampak? Simple je. Kita guna ni. Okay, kat sini. Kabel lalu macam ni. Ok guys, jadi itu saja cara kita sorok wire untuk dashcam Portal 57 ni. Mungkin kau boleh buat sendirilah. Satu lagi, kalau kita nak pasang box atas ni pun boleh, tak ada masalah. Korang perlu beli dia punya soket. Dia punya soket tu kan, dia punya kabel soket tu, adapter lah macam tu. Buka box atas tu, lepas tu korang kena pasti dia punya soket pasang. Lepas tu korang kena sambunglah dengan dashcam korang. Wire hard wire kit tu kena beli. Ok, kena beli. Senang lah untuk kita pasang. Nanti dia adalah function 24 jam civilian tu. Jadi 24 jam kalau kita off, kau boleh rakam lah video-video di depan. Ok guys, jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga video bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.